Panjang mana perut dia. Hmm. Hmm. Mari kena mari ke Daumi dah. Siapa pun kepak pagi. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mari kat Thai Street Umiyu dekat Wakacai saya Mu. Hari ni abang mari disebabkan abang nak makan colek saya Mu. Let's jom ikut abang tengok abang makan. Let's jom saya Mu. Let's jom. Thai Street Umiyu ni dia duduk sebelah dengan share Wakacai dia. Okey, saya mau tengok colek-colek atas meja dia tu kan. Memang betul-betul banyak meriah dia tu penuh saya Mu semeja tu. Nak makan colek gapo ada belakang saya mau tengok. Saya mau tengok. Hak mana nak makan colek air pun ada saya mau tengok. Hak mana nak makan kerai pun ada saya mu sodole saya mu. Okey, saya mau tengok kemeriah colek buah penuh saya mu. Lepas tu saya mau tengok dia guna ni jambu ni grade A dah. Hak mana nak makan goreng-goreng pun ada. Mana nak makan sup pun ada saya mau tengok tu. Perut bulak, perut muda dia tu saya mau tengok. Wow tu. Gedik molek nak kata dia guna ni perut ni lembu tepat teh dia. Sebab tu nampak lembut molek tu bagai. Okey, saya mau tengok tu. Buah hati. Panjang mana perut dia. Oh ni pula perut kita pun ada saya mu. Okey, ni abang nak buat mi Bangkok deh. Kita guting ni perut ni special deh tu. Tu saya mau tengok. Okey, ni abang nak buat kuah dia deh. Okey, saya mau tengok tu. Buah hati. Jadi hok mana nak makan mi Bangkok kena mari sini ya. Tak perlu pergi Bangkok saya mu tu. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mai dekat Thai Street Umiyu dekat Wakacai. Saya mau tengok menu berbuka puasa abang ni ke. Memang betul-betul sangat meriah. Saya mau tengok. Penuh saya mu kombinasi abang hari ni. Jadi mula-mula ni saya mu tengok ni ikan siakak 3 rasa comel ke dia buat tu saya mu. Kita ambil sikit ni saya mu tengok ni. Ikan siakak dia goreng pun crunchy molek saya mu tengok. Kita ambil ni warna nanas sikit. Bismillah. Wow. Rindu masak kayak gini. Kita ambil sikit ni. Kita letak sini. Okey, lepas tu saya mau tengok abang dah tom yam campur. Saya mau tengok warna tom yam dia tu pun comel dah. Kita kecak dulu tahu mana. Bismillah. Wow. Kau mana tom yam dia letak dalam ni saya mau. Kalau tom yam dia tak lari dengan telur dadar deh. Kita ambil telur dadar sikit letak sini. Abang dah juga saya mau tengok ni. Air goreng kunyit deh. Portion dia pula bubuh banyak letak dalam ni. Saya mau tengok kemeriah. Lepas tu dia ada juga kailai ikan masin deh. Letak dalam ni. Okey, saya mau tengok kemeriah berbuka puasa abang ni deh. Bismillah. Wow. Bila masuk di mulut abang kan, netuk saya mu macam-macam rasa ada. Ikan siakak dia ni memang sedap saya mu. Dia goreng pula crunchy. Dia ada rasa masing-masing mani-mani gitu kan. Ujung-ujung pedas-pedas manja kan. Puas hati tengok. Sedap. Sama baca pun ada. Tu. Wow. Kau doh. Ni. Okey, ni pula abang nak makan nasi komok dia deh. Kita bubus sos dulu saya tengok. Puas hati sos dia. So dia tu main peran abang nak kecak air tu setara mana. Bismillah. Patut dia kata beratus-ratus ekor air pun sedap sungguh. Air dia pun juicy molek. Nasi dia ni main peran juga. Hak ni pula hak abang duk tunggu-tunggu nak rasa mi Bangkok dah saya tengok. Puas hati. Tadi hak mana-mana nak makan mi Bangkok tak payah pergi Bangkok saya mu. Sini pun ada tu barang. Wow. Telur. Perut muda. Air ibu seketu saya mu. Bahagia apa? Alik mana? Jadi molek. Lepas buka puasa kena benda-benda masing-masing gini ke. Puas hati saya mu. Hak mana nak makan kerabu Maggi pun ada juga deh. Kerabu Maggi dia saya betul. Masa-masa pedas-pedas gitu ke. Jadi. Okey, hak ni pula abang nak makan pulut paus deh. Saya tengok. Pekak molek tu. Kita ambil pulut sikit, kita ambil buah paus sikit. Kombinasi pulut paus ni.
Oh ni colek capu. Saya mau tengok kemurahan colek capu yang abang order. Soneka saya mu. Macam-macam jenis ada colek dia tu. Oh. Saya mau tengok. Bismillah. Kuah colek dia tu main peranai benar. Hak mana nak makan colek buah pun ada juga deh. Diri buah tu pun manis dah saya mu. Lepas tu kita kena air lemon dengan air tembikar deh. Wow. Sejuk suruh tekuk saya mu. Okey saya mu. Menu hak abang makan hari ni ke? Main betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boh.